macam oil filter repair kit ni, andai kata korang boleh buka daripada bawah, ikut korang lah. Kalau macam bengkel lagi mudah kerja disebabkan berlumut minyak ni, kita akan suggest untuk customer buka bumper ni. So kita buat ni lebih praktikal sebab mata kita ni sudut nampak benda tu. So dalam kerja ni guys, mata ni penting untuk kita tengok sama ada berlanggar apa-apa ke, terkelepek cik Okey, berlipat ke. Sebab tu kita kena fokus. Pemasangan tu kalau boleh buka-buka benda yang boleh nampak, biar kita nampak dengan mata kita, jangan mata kita tengok sengit-sengit, tak bagus. Pemasangan kereta tengok tu teliti, dah boleh cuci bersih, betul barulah kita tak pasang lagi bumper, kita akan bawa ke belakang untuk cuci tu sinjin ni. Sebab sikit tengok minyak sangat ni, sikit tak nak keluar bengkel sikit nanti berminyak lagi. Oh bang, mungkin bekas dulu kot. Cucilah, bagi tahu berapa cuci. RM3, RM2, RM1. Kocek apa? RM10, bagi tahu. Kalau ada buat, cari. Boleh buat. Kalau tak boleh buat, cari.